Hello guys, aku memang suka buat konten dalam TikTok. Memandangkan kipas dalam studio aku tu rosak, aku adalah satu mini holding fan ini. Kerana aku teracun apabila melihat dalam satu video TikTok ini tentang holding mini fan ini yang dikatakan sangat-sangat bagus. So aku belilah sebiji. Okey, jom aku nak tengok apa yang ada dalam kotak ini. Okey guys, jom sama-sama kita lihat. Dia bagi micro USB charger. Dia bagi tali lagi guys. Wah, ini dia guys. Aku ada warna pink tapi sampainya warna hitam. Tapi tak apalah, hitam pun nampak cantik juga. Sebab kata Finimojo hitam itu premium. Okey, untuk design mini fan ini memang sangat cute. So guys, aku akan uji untuk kelajuan kipas mini fan ini. Okey, dia ada 3 tahap dekat sini guys. Jom kita mulai. Ini adalah tahap yang pertama guys. Ini lagi best. Ini memang rancak guys. So lepas ni aku pun tak risaulah kalau kipas di studio aku tu rosak, kerana aku ada mini fan ini. So guys, kalau korang nak cari mini fan manakah yang simple yang terbaik dan lawa dia punya design ni, untuk mini fan ni harga dia bawah daripada RM15 dan kemudian juga dia ada promotion. Korang nak tahu tak promotion dia apa? Korang boleh tekan di beg kuning.